hari ni aku ada satu barang nak tunjuk kat korang. So macam korang nampak ni, langsir ni dia renyuk tau guys. Sebab kita baru buat. So benda ni yang membantu untuk kita tegakkan langsir ni balik macam kita yang tegak lah. So korang tengok aku buat macam mana. So sebelum tu jangan lupa like, follow and share juga, okay? Aku kena pakai kursi, tapi aku nak biar ada cantik dekat sebelah atas. So aku cuba, aku tunjuk korang Okay. So kalau korang nampak ni, dia renyuk-renyuk sikit kan. Okay. Dia tak payah, dia santai-santai kan. Ini kau orang nak iron baju pun boleh lah. Hilang ni semua-semua ni. Dah tak ada lah kedut-kedut dia. Dia nampak macam baru lah kan. Mana-mana yang basuh langsir tu, jadi dia nampak macam baru sikit lah. Dia pakai air je gang ni. Sambil-sambil nak raya tu nanti boleh dapat kan. Nampak? Dah clear kan. Kejap je lagi clear ni. Dah tak ada lah. Dah handsome lah. Tapi sepatutnya kerja ni bukan aku buat. Kerja ni kerja orang-orang yang pandai main langsir lah. Okay. So kalau nak dapatkan, cari link kat atas ataupun kat bawah.